Dia orang laju. Wow, sliding. Ada halangan. First round aku kalah. Aku admit kekalahan aku demi kejayaan masa depan. Ready, 3, 2, 1. Go round 2. Aku dah kata dah aku mesti potong si Naila ni. Bye. Aku macam no, aku kalah. Second round pun aku kalah dengan teruk. So aku kena menang juga 2 kali round ni. Weh, tercalar tu baru aku. Alright, let's go. Yeah. Okay, so aku mengakulah kekalahan aku 2 kali berturut-turut. First kalah tadi memang tak boleh nak dimaafkan lah. And then secondly, maaf, technical issue. But still acceptable lah. Okay, so aku ada lagi 2 peluang untuk menang mengalahkan si Naila Pedrosa dengan Isaac Marquez. Okay, third round kami ambil jalan yang paling kanan. Okay, kanan-kanan Kanan-kanan. Okay, alright. Alright. 3, 2, 1, let's go. Ada awet tu. Bye. Wah, bercinta pula dua-dua orang ni. Kanan. Naila. Laju. Wow. Wah, tak boleh nak potong Isaac. Okay, dah belajar dari kesilapan. Accident. Yes. Bye. Tidak. Okay, kita masih ada peluang. Kita potong dah balik, guys. No. Yeah. Wah. Mana Haji? Alamak, mati aku macam ni. Layak kuda tu. Aku kena makan. Oh, makan dari outside. Makan dari inside. Ya. Mak, weh. Laju gila. Macam mana ni? Sikit lagi nak sampai garisan penamat. Laju no, kawan ni. Aku boleh menang. Kita menang lagi. No, aku kalah. Alah, kalah lagi aku. Come on lah. Macam mana ni? Tapi okey lah. Aku menang daripada Naila. Ada sedikit progress lah kat sini. Alright. Susah betul lah orang manusia yang kaki panjang macam aku ni. Lutut tu mengganggu pemandangan. Jadi aku kalah sebabkan lutut aku. Kepala lutut betul lah. Tapi tak apa. Aku menang daripada Naila, so aku boleh bangga dah. Okay. Dia ni belum ada kemenangan lagi. Tak apa, janji aku dah naik podium. Tengok last game ni kami ambil track yang paling laju, Gravity Track. Yang tadi tu dia kanan, lepas tu ke kanan lagi. So sekarang ni kita ambil kanan and kiri. This time aku mesti membuktikan kepoweren aku main corner. And aku kena menggunakan ilmu aku belajar selama 40 tahun main corner ni. Aku kena lawan Naila, kena lawan Isaac. Kena menang juga. Kalau tak, aku tak nak balik Penang malam ni. Nak balik pulau, awak menang. Kau dah lupa menang. Okay. Let's go. Ni juga. Tapi one thing dia boleh record sampai 10 sampai D-lock, 10 D-lock. Kenapa kau apa dah? Pukul 8 dah sejam dah weh. Gila, kita main biasa-biasa je pun tu pun dah sejam kat sini. Kau tengoklah orang bawa tadi santai, enjoy the view. Kita racing mah. Tapi okey lah, fun lah. So kalau kita next time nak datang santai, kita kena set amal. Okay guys, last ride ni memang kita akan kau speed lah. Kita akan bawa yang terpaling laju, terpaling speed. Kita nak akan bagi can dekat diorang dua ni. Kita akan makan. Sebab saya sekarang ni mempunyai 2 kemenangan. Naila 1 dan kena protect kemenangan tu lah. Dan ni belum ada lagi.
Tak apa, saya yang last round ni mesti menang. Siap. Kita tengok sama ada dia ni cakap apa? Apa ayat tu? Menjadi kenyataan. Bukan. Apa sama ada ni cakap serupa bikin ataupun dia ni cakap tak serupa bikin. So kita tengok Danny Zone dapatkah menakluk Bukit Rawang. Kita sekarang ni kita relax sebab yang ni last race kita. Last ride kita. So for the last ride ni, aku isytiharkan aku akan menang. Tak boleh lah bagi Chan kan. So, 3 round dah kita bagi Chan. So this round is my round. Sampai kena tolong-tolak lah. Okay bang, tolong ambil gambar bang. Okay. Let's go. Oi. Aduh, pick up salah masuk gear 3. Depa masuk gear 1, laju lah. Aduh, Danny awal-awal dah ni, Danny awal-awal dah kena tinggal. Sebagai orang senior, kita bagi dia orang Chan dulu. Dia orang mesti kena lah. Tengok lah. This time aku tunjuk taring. Menggunakan pengalaman aku selama 50 tahun dalam cornering. Segala speed, top speed. Bayang tu. Kau tengok. Terlalu laju. Sorry, laju sangat. Oh. Nailah laju gila. Makan dari outside. Sikit lagi mau makan. Salah. Besar. Aku boleh menang. Come on Danny. Come on Danny, you can do it. Ada awet. Hai, nak minta nombor telefon boleh tak? Nak minta nombor telefon. Alah. Nampak macam mana crashing. Come on lah. Oh my god. Berlaku sedikit pelanggaran di garisan penamat tadi. But it's okay, aku dah dapat 1 nombor. So, itulah pengakhiran kerjaya aku sebagai racer. Lepas ni aku dah nak jual motor lah. Aku kalah. Aku tak nak main dah motor. Nampak motor aku nak bakar. Tak boleh, aku kalah lah. Okay, come on. Memang aku jual motor lah. Aku jual motor terus. Alright, jom. Let's go. Kita ambil gambar. Kita tengok gambar menarik-menarik sikit. Kalau ada gambar aku, baru aku ambil. Kalau tak ada, aku tak ambil. Okay, inilah harga-harga dia. Aku rasa mungkin aku ambil digital je kot. So gambar yang printer ni bukannya aku nak letak dalam bilik pun kan. Tapi digital dia terlalu ni. Mahal Oh. Tak apalah, kita dah ada video sendiri. Kan? Betul juga kan? Tengok. Ada tak gambar kita? Dia bijak dia letak apa? Yelah, pandai lah kan. Tapi comel lah video ni. Ada satu je video? Oh, dia comparekan semua. Okay. Tapi dia punya quality not so good lah. Sebab dia malam sama kan. Okey lah guys, sebab gambar dia pun yang dia gambar. Dia lah paling cantik pun. Nampak dengan gaya apa Marquez dia tu. Kosong. tekanlah. Okey, jom. Worth the money. Worth the money, worth the time, worth the distance. I think I'm gonna repeat, tapi maybe kita akan buat ramai-ramai lepas ni. Yes. So kita akan conquer atas tu. Aku tak tahulah, kami ride 3 pun huru-hara. Bayangkan kalau ada lebih dari 5 orang. Okay.
Dan semua kaki corner guys. Aku langgar kau langgar dia. Dia lah kata tu. Okay, reopen locker. Gerhana. Oh wow, Gerhana. Tengok dia ni gatal. Tengok dia, tengok dia. Daddy tu. 4 orang dia sapu terus. Kalau benda ni kita repeat ramai-ramai sing gini. Yeah. Cuma satu lucu. Memang berlanggar-langgar. Dia bukan jadi race, dia jadi Best tu. Walaupun langgar-langgar pun. dia akan jadi scene perlawanan. Aduh. So bagi aku travel daripada Penang nak ke sini and then main, bagi aku worth the money, worth the time. Walaupun jarak agak jauh tapi still berbaloi lah. Sumpah berbaloi tu. Betul, kami memang enjoy lah. Walaupun tiket tu cuma boleh pakai 2 jam. Tapi dalam masa bawah 2 jam kau Enjoy. Kau memang enjoy. Serious. Seriously dia enjoy memang for the fullest lah. And kalau ikutkan aku punya total budget termasuk dengan on the way aku nak balik, 75 untuk ride and 75 untuk minyak. So supposedly aku punya budget around 100 untuk first ride, tapi dah jadi lebih sebab yelah a few things happen, tapi still berbaloi. So kalau hampa nak ride, even solo ke gang ke, jauh ke apa semua tu tak ada masalah sebab kita naik motor, kita tak perlu bayar parking, tol tak payah bayar, and everything is fun. Just start motor, pergilah ride. Okay, so jangan lupa untuk like, share, subscribe, Comment and skir cap. Bye.